bagi aku keluar TV, tak nak pun follow kita dekat dalam Instagram. Follow lah kita. Kita punya target hari ni nak 3 orang je. Blok aku 3,000. Tapi untuk Buzz Vaganza, kita akan teruskan dengan artis-artis kita yang masih lagi, Alhamdulillah. Selagi ada lagu, ada payment. Tapi kita nak tanyalah dengan Mel sendiri. Ya, saya. Kita dah cabar awak tiap-tiap minggu. Okey. Kita dah cuba nak tengok karakter awak daripada segi vokal, personality dan sebagainya. Tetapi kalau kita ikutkan kat situ je. Tak naik, tak turun. Tak naik, tak turun. Awak nak buktikan apa sebenarnya? Sebenarnya apa cabaran yang Gmail hadapi? Yang mungkin kita orang semua tak faham ataupun tak tahu. Silakan Mel. Kalau kita tengok setiap minggu Mel punya genre memang berbeza. Baik. Daripada pop song, ballad, rock, dangdut. Lepas tu dangdut tu apa? Lagu Arab. Yang minggu ni lagu R&B, jazz kid. So tak tahulah Mel nak try apa lagi. Oh minggu depan lagu India lah pula. Mungkin Mel kena ke negara lain jugalah kan. Mel pun tak pasti apa sebenarnya juri yang nak dengan Mel share gitu. Tapi apapun Mel cuba buat yang terbaik. Untuk semua genre yang diberi dan yang Mel pilih tu, Mel cuba untuk buat yang terbaik. Tapi kalau macam Mel sendiri dah masuk dah 7 minggu dan nak masuk minggu yang ke-8 dah. Banyak-banyak genre yang Mel suka, yang mana satu Mel rasa lepas habis saja Gegar Vaganza, Mel akan stick dengan genre tersebut. Silakan Mel. Of course lah lagu sendiri. Lagu Polaroid. Takkanlah sampai sudah lagu Polaroid kamu pun. Takkanlah lagi 30 tahun pun lagu Polaroid. Orang lain naklah juga rakam single-single lagu baru lain. Ini tak dah habis pun masih lagi nak Polaroid. Pergi dekat dinner event, pergi dekat launching event, Polaroid. Bagilah Kodak ke. Tak. Actually, kita orang Sakura Band tengah recording album. Oh. So, lepas Gegar Vaganza ni, kita orang akan launch album baru Sakura Band lah. First album Sakura Band. Wah, itu dia antara berita gembira akhirnya yang kita boleh dengarkan daripada Mel Sakura. Tapi Krisha, Ya saya. minggu lepas tempat kedua Krisha. Minggu ni apa yang kurang malam ni sebenarnya? Okey, pertama sekali saya tak begitu terkejut dengan keputusan kerana memang daripada starting from last week, saya mulai sakit. So macam kena sore throat dengan demam. So actually tadi pun siang pergi doktor. So macam mana pun macam kata Tok Nas, it's a competition. So sakit ke tak sakit kita kena still perform. So macam malam tadi I tried my best considering the yang saya sakit. So itulah yang terbaik yang saya mampu berikan dan itulah keputusan daripada juri. Baik, at least you did your best. Yeah, I tried my best. Yeah. Masih lagi committed untuk meneruskan lagi pentas Gegar Vaganza. Tapi bila dapat lagu untuk Fun Fair Tok Ram, muka terkejut rama-rama dekat situ. Kenapa sebenarnya? Pasal memang betul-betul terkejut. Apa semua memang tak expect yang ada that segment. Lepas tu lagu yang dapat pula lagu yang I'm not really familiar. Tapi pernah dengar tak lagu ni? Pernah dengar, tapi yang lagi familiar lagu Ayam. Lepas tu kena buat Bermacam ayam. Betul. Tapi ni lagu makan. Saya ni memang suka makan, tapi lagu makan ni nak kena belajar dulu. Baik, agak-agak rasa macam nak tukar ke dengan Mel Sakura dengan lagu Kalkuta tu? Macam sama je. Kita dalam bot yang sama. Betul, kapal Sama-sama sama. susah. Betul, sama-sama susah. Tak apa. Bak kata Tok Ram, nasib baik ada lagu lagi. Betul. Tapi sekarang ini jom sama-sama kita baca di ruangan social media apa yang viral, apa yang menarik dan apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Ini dia komen-komen di ruangan X. Mel ni suara dia sedap. Tapi tak tahu mana silap macam susah nak bolos dekat dalam top 5. Tengok. Bukan setakat saya je perasan ataupun production perasan. Sebenarnya peminat-peminat pun perasan lagi. Semoga cepat sembuh Krisha. Thank you bagi effort untuk perform this week. Freshies, banyak improvement. Makin sedap minggu ke minggu. Tetapi apakan daya. Bezanya setakat 0.25 saja dengan Abang Ramai. Aduh, lagu dah leman. Tapi nyanyian tak sampai. Tak sihat ke Iskandar Ismail? Suara something wrong betul malam ni dengan bawa tema bengkel. Kita tak tahu. Okey, tetapi apa-apa pun mungkin akan ada admin daripada bintang-bintang ini yang akan membalas ruangan komen anda. Tapi apa-apa pun,
kepada Mel, kepada Krisha, Ya. kepada Jaya. Okey, terima kasih banyak. Jaya. Taxi. Yes. Nak saya panggil ke Jaya? Yes. Minggu depan mungkin saya bawa taksi lah. Baik. Jadi kepada anda semua, sebentar saja lagi kita akan sambung bersama dengan bintang seterusnya untuk Gegar Vaganza. Terima kasih.